Lepas tu tiba Saul pun berlari keluar. Be careful Mr. Saul. The children, don't touch them. Oh, nampak? Jangan sentuh diorang. Macam diorang kena pukau kot. Ni Holy Knight punya kerja ni. Lepas tu Saul pun macam terkejut. Wah, jangan sentuh diorang. Kan? Where did Ylva and the others go? That way, toward the beach. Sir, what's wrong with them? They look like they were sleepwalking. Nampak? Aku dah cakap dah kena pukau. Ini memang kerja Holy Knight. Kerja Holy Knight. Confirm kerja Holy Knight. Sleepwalking. Kata Robin. Yeah. No. Oh, tu dia. Macam ni cara diorang colik budak. Menarik tak? Cara Holy Knight colik budak ni. Menarik. They're not waking up. Come back. Where are you all going? Sound the horn. Kata Mr. Kiba tadi, dia punya principal. The entire country needs to be alert. Memang panik. Tapi ni nampak ada arrow. Jadi antara dua je. Kuasa pukau ni antara kuasa si Killingham ataupun Summers. Dua Holy Knight yang baru tu. Lepas tu kita nampak arrow. Itu pastinya kuasa si siapa ni? Gungko lah kan. Isn't that overkill, Kiba? Something off, Saul. Look at the forest kan. Kata apa sebab Mr. Kiba tadi pengetua dia cakap kan, sound the alarm, kita kena alert the whole country. Satu elbaf tu kena tahu pasal apa yang berlaku. So Saul macam kau tak over sangat ke Kiba? Perlu ke nak begitu semua orang kan? Lepas tu Mr. Kiba cakap, tapi ada benda tak kena ni Saul. Kau tengok dekat hutan sana. Lepas tu Saul terkejut. What the? Oh my god, more monster. Woi, besar ni monster ni. Ya Allah, apa nak jadi dengan dunia elbaf ni? Where did they come from? No one could call it overkill after seeing this kan. Kata Mr. Kiba, ini dah tak over dah ni. Apa yang kata Saul, ini bukan alert yang biasa-biasa. Ini memang alert yang lain macam. Memang gila. Siapa punya power yang boleh buat monster sampai level macam ni? Apa?